A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ke dalam dia. Jadi kita supaya tak buang masa ni. Supaya tak buang masa, kita mulalah sambung dengan baru ni. Ada cara solatul jamaah ni. Cara syarat-syarat bak solatul jamaah. Kita pergi yang kelima ni. Yang keempat lepas yang keempat. Dia kata yang keempat disyaratkan sah iktidak. Dia syarat sah kita mengikut tu imam. Di atas disyaratkan sah iktidak iaitu mengikut tu imam. Iaitu meniatkan ikut imam. Dia kita kena niat ikut tu imam. Kalau kita semayang dia ikut imam tapi padahal kita tak niat mengikut imam, dia kata tak sah berjemaah. Tak sah berjemaah. Ingatlah cara nak bisah jemaah satunya ialah niat ikut imam. Sama ada nak niat makmum atau niat mengikut imam ataupun niat berjemaah. Niat berjemaah apa boleh? Jama'atan lillahi ta'ala apa boleh. Tapi syarat dia kena niat ikut tu imam. Baru kata sah kita semayang berjemaah. Maka jika mengikut dengan tiada niat qudwah, dia ikut dengan padahal dia tak niat ikut imam. Padahal dia mengikut tapi hati dia tak niat ikut imam. Tu satu. Ataupun ia syak akan niatnya niat itu qudwah. Dia syak ni dengan bahawa tak yakin kata niat ke tak. Niat ikut imam ke tak. Sekali kata puasa niat, sekali kata tak. Dia kata batal sembahyangnya jika panjang meniatnya. Dia kata batal sembahyang. Tu dia. Kalau misal kata dia duk menanti tu imam tu lama. Dengan bahawa dia sudah dah. Padahal dia tak rokok lagi duk nanti tu imam. Ataupun dia sujud sudah dah. Ataupun dia duduk antara dua sujud sudah dah. Tapi dia duk nanti tu imam. Dengan lama masa tu dia kata batal sembahyang. Batal sembahyang. Dengan sebab dia tak niat mengikut imam. Tu jaga. Tapi kalau kita nanti tu imam lama tu dengan kita niat jadi makmum dia, tu tak apa sah. Dengan sebab kita nanti tu supaya nak beri tu imam tu dia pergi dulu pada kita. Tapi ni padahal kita tak niat makmum. Kita duk nanti. Padahal lama masa, dia panjang masa. Dia kata batal sembahyang. Tu jaga. Ni banyak ni dia tak reti betul ni. Yang kelima, hendaklah ada muafakat aturan sembahyang kedua-duanya. Baca dah pun ni kan? Baca dah, ambil bawah suk dah. Kita ambil bawah suk, baca dah pun ni. Minggu lepas pun ni baca dah. Kita ambil di bawah sekali iaitu dan jika terkemadian daripada tu imam bawah sekali. Dia kata dan jika terkemadian daripada imam dengan uzur seperti lama bacaannya bacaan makmum
yang wajib deh, tu ya. Yang bukan kerana waswah. Jadi mana kita ni terkemadian daripada tu email. Mana terlamak daripada tu email. Tu ya. Tu email rokok dah. Kita lama. Kita tak habis lagi Fatihah kita. Tu email iktidah pun kita tak habis lagi Fatihah kita. Jadi dia panggil terkemadian daripada iman. Tapi hak ni dia kata kerana uzur. Uzur ni dengan bahawa dia jadi penyakit. Penyakit lelah, penyakit letih ni, ataupun berat tubuh badan dia. Bergerak dia lama. Dia satu hak kita duk nampaknya letih lah. Panggil lelah, letih itu dia panggil satu keuzuran. Uzur dia saat ni. Dia kata kerana uzur. Dia tertinggal daripada tu email ni, tak ada yang nak ikut tu email ni. Kenapa? Kerana uzur. Seperti lama bacaannya, bacaan makmum. Bacaan makmum ni lama. Tu ya. Dia kata yang wajib, iaitu bacaan yang wajib saat ni, seperti baca Fatihah dia. Yang bukan kerana waswah. Jadi lama baca tu bukan dengan sebab waswah dah. Bukan dengan sebab dia panggil waswah. Bukan. Bahkan lama dengan sebab uzur dia saat ni, sebab penyakit dia saat ni, ataupun sebab tersalah sengka makmum yang muafakat pada doa iftitah. Dia panggil sebab tersalah sengka makmum saat ni. Dia kata yang muafakat membaca doa iftitah pada rokok iman, ataupun rokok ataupun rokok iman, maka datang ia syak. Bawa email rokok Allahu Akbar. Jadi dia mari ragu hati berasa syak pada membaca Fatihah. Ada kita banyak biasa ni. Bawa email rokok bah ni, kita pun mari berasa syak kata aku baca tak lagi Fatihah sebab galik tak ni. Dia tu email dia baca surah panjang. Bawa dia baca surah panjang ni, kita pun duk galik duk ingat kata tu email dak baca Fatihah lagi, kita pun duk dengar galik, padahal dia habis dah Fatihah, kita tak khabar. Lepas tu dia masuk surah dah, kita pun duk galik lagi bawa tu email rokok Allahu Akbar, kita pun merisyak latih kata aku ni baca dak lagi Fatihah saat ni. Dia panggil mari ragu di hati kata sekali kata baca, sekali kata dak. Duk 50-50. Dia panggil syak ni, dia panggil setengah-setengah, 50-50. Hak ni dia panggil uzur gak. Dia nak rokok lagi kali tak email boleh tak? Dengan sebab dia syak saat ni. Ataupun kita buat kata dia yakin lah. Yakin kata tak baca Fatihah. Dia supaya yakin dengan syak supaya. Kalau dia yakin kata aku tak baca Fatihah saat ni, lupa. Padahal sekarang ni tok email rokok dah. Ya. Kalau nak baca masa ni tak ada yang siap dah. Tu dia. Hak ni dia panggil uzur gak. Dia masuk dalam uzur gak. Dia dengar bahawa dia kena baca Fatihah sampai habis. Dia beri maaf untuk dia seorang hingga sampai tok email rokok sujud kali yang kedua. Tok email sujud kali yang kedua sampai situ dia maaf we. Suruh kita pun habis Fatihah. Tok email rokok kita baca lagi Fatihah. Tok email iktidah kita baca lagi Fatihah. Tok email sujud pertama dia boleh lagi baca. Tok email duduk antara dua sujud boleh lagi kita baca. Bawa sampai tok email Allahu Akbar sujud kali yang kedua. Situ kita kena pilih lah. Kita pilihlah di antara kita nak berhenti Fatihah pakai muafakat kali tu email tu, tak kena rokok ada pakai turun tu sujud kali tu email. Tapi rakaat tu kira tak peri tak boleh. Tak boleh lah.
Apabila takleh tu dia kena tambah sa lagi selepas pada salam. Ataupun dia nak pilih antara dia nak mufarakah pun boleh. Mufarakah ni dengan bahawa dia niat tinggal atau imej, cerai atau imej. Lepas tu dia buat mayan ikut pelaturan dia sendirilah. Baca sampai habis, rokok, tidak sujud. Tapi dia tak ikut tok imam lah. Boleh dia pilih dua, nak ikut tok imam boleh, tak mau ikut boleh. Kalau dia tak mau ikut, dia niat mufarakah dengan tok imam. Ataupun kalau nak ikut, dia kena tinggal pelaturan semayang. Dia kena turun sujud sekali tok imam salah. Tu dia. Dia beri maaf sampai di sujud kali yang kedua. Di sini dia kata atau teringat ia makmum saat ni belum lagi membaca Fatihah. Dia ingat kata dia tak baca lagi Fatihah. Tok imam rokok dah, dia lupa saat ni. Dia ingat kata tak baca lagi. Ataupun sangat segeralah bacaan imam. Tok imam tu dia baca banyak dah. Tak ada yang dia nak turut. Tak ada yang dia nak turut. Akan bacaannya bacaan imam. Tok imam baca banyak, lepas tu tiba-tiba rokok dia tak ada habis Fatihah. Maka segala masalah itu dia kata diuzurkan. Dia panggil dimaafkan, diuzurkan. Dia bilang kata uzur. Tapi masalah akhir ni, kalau tok imam dia kata baca segera bacaan, sangat segera bacaan ni, kalau nak tengok dalam syarah I'anatul Talibin, hak ni dia kata masuk dalam masbuk. Masuk dalam masbuk. Dengan bahawa dia boleh tinggal Fatihah, rokok sekali tok imam lalu. Tok imam tanggung hak lebih lagi. Ni masalah ni. Tapi dalam kitab ni sebut kata atau sangat segera bacaan imam. Kalau tok imam tu segera dia baca banyak doa, makmum ni dia baca bermolek dah, pertengahan dah, tapi tok imam tu baca derah doa. Dalam kitab ni dia kata masuk dalam uzur. Dimaaf 3 rukun panjang-panjang. Tapi kalau nak tengok dalam i'anah, dia kata masalah ni ialah dibilangkan masbuk. Kalau tok imam tu dia cepat doa, makmum ni biasa dah, pertengahan dah. Dia kata masuk dalam masbuk, mana kata boleh dia tinggal Fatihah, rokok selalu kali tok imam. Fatihah hak tak habis lagi tu, tak kena baca dah, tok imam tanggung. Tapi kena tengok lagi kata belah mana, hak mana ni paling kuat sekali dua pendapat. Tapi dalam kitab ni dia masuk dalam uzur lah, tapi kita tengok lagi. Dia kata maka segala masalah ini hak sebut saat ni. Masalah hak sebut saat ni dia makmum tu dia mana kata dia lupa nak baca Fatihah. Lepas tu bawa tok imam rokok pun dia khabar kata tak baca Fatihah, ataupun dia syak. Dia bawa tok imam rokok tu dia syak kata aku baca dak lagi, sekali baca sekali dak tu. Jadi makna kata orang ni dia bilang uzur, makna kata dia kena habis Fatihah. Jangan tinggal deh. Sagi bawa tok imam rokok Allah Akbar, dia pun turun rokok katik. Padahal dia kena habis Fatihah. Dengan sebab dia lupa saat ni. Dia kena habis Fatihah. Tok imam rokok lagi, kita baca lagi Fatihah habis. Dia maaf sampai sujud kali yang kedua. Dia bagi tok imam. Dia kata diuzurkan ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Dengan bahawa dia maafkan 3 rukun yang panjang. Mana 3 rukun yang panjang? Iaitu masalah yang pertama rokok. Iktidal rukun pandok dia tak kira. Lepas tu sujud pertama. Sujud pertama dia kira 2 dah. Lepas tu duduk antara 2 sujud dia tak kira rukun pandok. Lepas tu sujud kali yang kedua. Makna kata sujud kali yang kedua tu rukun panjang. Makna kata 3 rukun panjang-panjang sampai situ. Maka tiada dibilangkan rukun yang pandok. Rukun pandok dia tak bilang. Kalau bilang bukan 3 dah, 5. 5 rukun. Dia tak bilang rukun pandok seperti iktidal. Iktidal dia tak kira.
Dan duduk antara dua sujud dia tak kira buang tubik. Dia kira hak panjang-panjang saja, iaitu rokok, lepas tu sujud pertama, sujud yang kedua. Tiga tu saja dia bilang. Mana kata dia maaf siapa di sujud yang kedua. Kita kena perhabis juga Fatihah kita. Kena perhabis Fatihah. Takut-takutnya tengah orang tak reti, bawa Tok Imam rokok bah tu, dia pun rokok kali Tok Imam katik. Padahal dalam hati dia duk berasa syak kata aku berasa tak puas hati ni. Berasa kata baca, berasa kata tak. Duk jadi 50-50. Padahal dia rokok ikut Tok Imam dah. Dia. Padahal kalau ikut di sini dia tak boleh rokok lagi. Dia kena perhabis Fatihah. Kena perhabis Fatihah. Kita mari kat ni pula. Dan segala tumak ninahnya. Dia bilang sekali dengan tumak ninah. Rokok serta tumak ninah. Iktidal serta tumak ninah. Sujud yang pertama serta tumak ninah. Duduk antara dua sujud dia kira serta kali tumak ninah. Tu dia. Maka jika lemah daripada 3 rukun, maka jika lebih daripada 3 rukun itu, kalau misal kata dia tak sepak nak baca perhabis Fatihah tu, padahal di 3 rukun panjang-panjang tu lebih dah. Tok Imam tu akak kepala naik diri rakaat kedua dah. Dia panggil lebih daripada 3 rukun itu, maka wajiblah di atas makmum itu, iaitu makmum hak dia syak saat ni, niat mufarokoh. Dia boleh pilih di antara satu niat mufarokoh. Dia habis dah Tok Imam sujud kali yang kedua apa habis dah. Dia niat mufarokoh, niat cerai dengan Tok Imam. Cerai dengan Tok Imam. Dia. Mana kata berlalu Tok Imam lagi, dia semayang hadap je. Atau saya ikut Tok Imam lah. Dia. Ataupun boleh gak dia kata ditinggalkan bacaannya, makna dia berhenti bacaan. Supaya kata lah ni dia baca duk mana? Dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, duduk situ baru. Dia kena berhenti. Berhenti langsung dah. Dia panggil sini ditinggalkan bacaannya, didapat akan iman pada rukun yang ada iman pada rukun tu. Dia mana kata dia berhenti bacaan tu, dia turun pergi sujud kali Tok Imam. Kalau Tok Imam tengah duk sujud lagi ataupun kalau Tok Imam tengah duk berdiri, naik berdiri dah, mana kata dia berhenti Fatihah tu, dia pergi muafakat kali Tok Imam. Mana kata rakaat tu jadi kata tak boleh. Sebab kata lah ni Tok Imam berdiri dah daripada rakaat yang pertama tu naik rakaat kedua dah. Dia pun pakai ikut terus di rakaat yang kedua. Jadi hak tu batal habis. Dia kata rakaat pertama tu tak boleh lah. Tak boleh. Dia kata dia kena muafakat dengan Tok Imam. Dia kena giduk di Tok Imam lah. Dia kata yang ada Tok Imam padanya pada rukun itu. Maka jangan diturun dengan aturan semayang dirinya. Dia jangan buat ikut pelaturan semayang diri. Tak boleh. Kalau ikut pelaturan semayang diri ni, dia kena perhabis Fatihah, lepas tu kena rokok, kena iktidal, kena sujud tu dia panggil pelaturan semayang hak diri kita. Tak boleh buat tu. Bahkan kena tinggal habis pelaturan tu. Tinggal habis. Kita tinggal habis pelaturan semayang kita tu, kita pergi muafakat kali Tok Imam. Kita tengok Tok Imam duduk mana. Kalau Tok Imam ni tengah duduk sujud bawah lagi, kita turun duduk kali dia, sujud kali dia. Maka dia kata wajib ia tambah rakaat lain pula. Ni wajib, ni bukan sunat dah. Sebab dia tak cukup satu. Dia tak cukup satu. Ni hak sani tu dia kira kata tak boleh rakaat sani. Wajib tambahkan rakaat yang lain kerana kemudian daripada salam imam. Dia bawa imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita naik tambah satu lagi. Supaya ni cukup rakaat kita. Maka inilah pada orang yang muafiq. Orang yang muafiq ni mana tak orang yang dia mari serta untuk imam dah. Dia takbir pun selepas pada takbir Tok Imam tu dia takbir lalu dah. Mana kata kalau orang biasa kata dia dapat celuhlah Fatihah
Dia bawa start dia takbir tu kira celuhlah dia bubuh Fatihah situ. Sebab dia mari sekali tu imam. Tapi dia tak celuh nak buh tu kerana dia ada uzur. Dia ada uzur pada ayat sana. Dan iaitu orang yang mendapatkan imam pada berdiri qada dapat membaca Fatihah. Dengan bahawa ni masa tu imam takbir tu dia ada dah. Dapat tu imam dah dekat tu. Ni. Bawa tu imam Allahu Akbar. Dia pun takbir Allahu Akbar. Tu mana kata dapat tu imam. Ni. Kalau sekiranya orang yang baca Fatihah dengan pertengahan, mana kata celuhlah. Dia baca sampai waladhalin habis celuh. Ni. Tapi dari kerana dia saat ni, orang pesing lama. Dia panggil cerak, dia panggil, dia tak ada cerak dah. Tok Imam dia baca bermolek dah. Nak kata cepat pun tak, nak kata lama pun tak. Dia panggil Tok Imam ni pertengahan dah. Lepas tu jadi kita ni lama. Luar biasa lah. Tu dia. Tak celuh lagi nak baca qada tu pun. Tok Imam lama teratur pun kita tak ada yang lagi nak habis. Dia panggil kita ni orang yang pesing uzur ni. Uzur. Dengan sebab kita ada lelah, letih, lama gerak kita ataupun kita lupa nak baca Fatihah saat ni. Dia kata maka dan iaitu orang yang mendapatkan iman pada diri qada dapat membaca Fatihah. Orang yang pertengahan. Sekiranya kalau orang pertengahan ni baca tu masa dia dapat saat ni tentu celuh Fatihah. Sama ada pada rakaat yang pertama ataupun lain daripada rakaat pertama suka. Dia muwafiq ni tak kira dah. Kadang dia rakaat pertama pun dia tak ada enggak, rakaat kedua pun tak ada enggak, rakaat ketiga pun balas tu enggak. Dengan sebab dia letih. Dia lelah. Rakaat pertama pun lelah enggak, rakaat kedua pun lelah enggak, rakaat ketiga pun suka enggak. Jadi mana kata dia ada penyakit. Pesing lama baca. Orang lelah ni bahasa dia. Dia tengok baca bismillah kali pun kena duk letih ni. Orang lelah. Sebab itulah dia kata dia ni dibilang kata uzur. Dibilang kata uzur. Tapi kalau orang segar-segar ni tak boleh. Kalau kita orang segar-segar tak ada uzur apa-apa ni, dia maaf setakat 2 rukun panak-panak. Tok Imam rokok, kita tak habis lagi Fatihah. Tok Imam iktidal sami Allahu liman hamidah, 2 rukun dah. Kita tak habis lagi. Bawa Tok Imam turun sujud, kita batal lah. Kalau kita tak habis lagi. Dia makna kata 2 rukun dia beri maaf qada 2 rukun panak-panak, bukan 2 rukun panjang-panjang. Tu bagi orang segar. Orang segar ni jangan beri lama. Tapi ada royak ni dengan sebab dia uzur. Dia uzur ni dia beri maaf 3 rukun panjang-panjang. Maka adapun makmum yang masbuk. Apa ini kita ambil masbuk pula. Apa dia masbuk? Dia cakap takrif masbuk sini kata. Dia kata makmum yang masbuk iaitu orang yang tiada mendapatkan qada zaman iaitu masa yang boleh membaca Fatihah. Dia tak dapat tak ada masa, tak dapat masa yang boleh celuh dia baca Fatihah. Sebab tadi dia mari lama. Mari-mari Tok Imam pun nak habis dah. Baca surah nak habis dah. Kita mari-mari Tok Imam nak habis, kita takbir Allahu Akbar. Jadi kalau kita baca Fatihah apa tak ada habis. Masa kita dapat tu makna kata sikit sangat. Tak celuh Fatihah bagi orang pertengahan. Orang baca pertengahan tak celuh dah qada tu. Bahawa dia baca sampai bismillahirrahmanirrahim, Tok Imam Allahu Akbar rakaat sudah tak ada. Tak ada masa. Untuk nak baca sebab dia lambat. Ni dia panggil masbuk orang panggil. Maka jika rokok imam, kalau Tok Imam dia rokok, jika tiada membimbang yang lain daripada Fatihah. Ni payah agak ni. Dia takut-takut. Ni kalau kita tak perhati benar sini, sini payah agak kadang-kadang. Kalau misal kata dia takbir, mari dia Allahu Akbar takbir, tak ada baca hak lain dah. Di sunat-sunat dia tak baca. Dia baca Fatihah tu. A'udzubillah pun tak baca.
Dia baca bismillah, baca Fatihah terus. Nak lagu tu. Nah, mana kata dia tak bimbang hak sunat-sunat. Dia. Wajib ia rokok. Bapa imam Allahu Akbar rokok. Kita masbuk ni, orang main lamak saat ni, dia wajib kena rokok. Bidan tu makninah sekali tu imam. Wajib kena rokok. Jangan duk habis Fatihah ni. Nama duk habis Fatihah lagi. Tak imam rokok dah, kita duk habis Fatihah lagi. Tu. Dia buat tak imam Allahu Akbar rokok. Kita ada lagi Fatihah tak habis lagi. Kita kena berhenti dah Fatihah, tak boleh baca dah. Bahkan kita kena rokok widan tu makninah sekali tu imam. Rokok tu orang kali tu imam tu dah. Kali tu Fatihah kita saat ni baca tak habis tu. Hak tak habis tu dia panggil tu imam tanggung. Hak tak habis tu. Dia panggil tak habis lagi banyak mana kita baca. Dah 2 baris lagi tak habis. Kita baca boleh setengah baru. Ada lagi 2 baris tak habis. Jadi tu imam tanggung tak apa tu. Boleh. Tapi syarat masa kita takbir Allahu Akbar tu jangan gaduh dibaca hak sunat. Syarat tu. Allahu Akbar baca bismillah terus. Tak usah dah baca sunat-sunat. Syarat kena reti bab ni. Tapi kalau misal kata dia dibaca hak sunat dulu, Allahu Akbar, dia baca hak sunat dulu, wajah tu wajhiya lillazi fatara samawat, ataupun dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia baca hak sunat dulu. Bawa imam Allahu Akbar rokok, dia tak boleh rokok lagi. Dia ni tak boleh rokok lagi. Nama dia rokok. Tak imam turun dah, kita apa rokok, tinggal Fatihah. Tak boleh tu. Dia kena baca lagi Fatihah sekadar hak dia baca sunat saat ni. Dia baca hak sunat saat ni berapa baris? Kalau tak kedai kata hak sunat saat ni dia baca sekadar sebaris, baru lepas pada tu imam rokok tu, kita kena hubung lagi Fatihah kita sekadar sebaris. Sekadar kita baca hak sunat saat ni. Kena hubung lagi. Lepas tu kita rokok tengok dan tak? Dan tu makninah kat untuk imam. Kalau dan tu makninah, mana kata dapat rakaat tu. Tapi kalau tak ada tu makninah, molek kita turun, tak imam, molek Allah naik, tak ada. Selepas daripada kita sambung dia lagi Fatihah kita, qada hak sunat saat ni, jadi tak ada juga. Dia nak tu makninah apa nak tu makninah serta tu imam, dia kata rakaat tu dia kata tak boleh. Kena tambah di belakang sekali. Tengok sini. Ataupun dia kata dia dapat setengah. Dapat baca Fatihah tapi setengah. Kalau tadi tak dapat langsung. Dia bawa takbir Allah Akbar tu. Tok imam rokok selalu dah. Tak ada yang baca langsung. Hak ni tak dapat setengah. Maka ditinggalnya. Ditinggal. Jadi mana kata dia kena tinggal Fatihah dia tu boleh setakat mana setakat tu. Boleh sebaris-sebaris, boleh 2 baris, kena tinggal lalu dah. Maka dia kata ditanggung oleh imam Fatihahnya, Fatihah bagi orang masbuk saat ni. Tu imam tanggung Fatihah. Kita boleh setakat mana setakat tu. Jangan duk kacang lagi dah. Nama edan juga deh. Tak imam rokok dah, nak ambil boleh 2 baris lagi. Ataupun nak ambil boleh 3 baris lagi. Tak imam naik Allah, naik tidak kita mata putih. Tak ada yang nak turun. Jadi nak berhenti lalu dah. Ikut mudah apa baris dan sebaris, berhenti sekat sebaris dan 2 baris, berhenti sekat 2 baris. Kalau tak ada langsung, tak usah baca langsung. Pakai rokok tu kali tu imam. Mana kata kita ni orang masbuk ni, dia panggil mari tak ada tu imam. Habis ini nah. Maka didapatlah rakaatnya. Mana kata dapat rakaat saat ni. Maka jika masrur dengan membaca yang sunat, ni masalah. Dia kalau orang tak reti ni dia baik ni dah. Masrur ni mana kata dia sibuk. Sibuk duk pergi baca hak sunat-sunat dulu. Ni tak reti ni. Dia mari lama dah. Mari lama dah. Tok imam baca surah nak habis dah. Dia baru mari.
Lepas tu takbir, Allahu Akbar. Pergi duk baca tu apa? Pergi duk baca lain dulu. Fatihah tak ada dah. Oh, dia duk baca Allahu Akbaru kabira apa, ataupun baca wajah tu wajhiya lillazi lah, ataupun duk baca a'udzubillah lah, apa sunat-sunat saja dia baca tu. Fatihah tak ada dah. Duk baca sunat-sunat dulu. Orang pesen ni siap ni. Jaga ni. Ni. Dia kata sini masro ni mana sibuk dengan membaca hak sunat. Maka tiba-tiba dia kata rokoklah imam. Tok imam rokok Allahu Akbar. Padahal ia belum membaca Fatihah. Tak baca Fatihah lagi, duk gaduh baca sunat dulu. Waktu imam rokok Allahu Akbar, tak ada yang nak baca lah. Dia. Lepas tu dia pun rokok ikut tok imam lalu dah. Dia kata tak boleh tu batal. Bawa imam rokok Allahu Akbar, dia tak boleh rokok lagi orang ni. Dengan sebab mung duk kaluk dibaca hak sunat. Ataupun dibacanya sebelum lagi tamam. Dengan bahawa dia baca Fatihah dah, tapi tak tamam lagi, tak habis lagi. Tak sempurna lagi. Supaya kata dia baca boleh dan sebaris baru. Ada lagi banyak lagi tak habis. Maka tiada harus ia ikut rokok imam. Dia tak boleh ikut ke imam pada rokok. Bawa imam rokok Allahu Akbar, mana kata orang ni tak boleh ikut rokok ke imam, tak boleh ikut. Mana kata dia tak boleh rokok lagi. Tak boleh rokok lagi. Dia tak hanya wajib dibacakan Fatihah. Fatihah saat ni kena sambung lagi. Sambung lagi. Tak imam rokok dah. Tak imam rokok dah. Allahu Akbar rokok dah. Kita tak boleh rokok lagi. Kena sambung lagi Fatihah kita. Sambung ni tara mana? Qadar mana? Qadar banyak membaca yang sunat. Kita kena sambung lagi Fatihah kita selepas pada tak imam rokok. Qadar mana? Qadar hak kita baca sunat saat ni. Hak sunat saat ni kita baca qadar apa baris? Agak tengok. Kalau hak sunat saat ni kita baca dalam qadar sebaris. Bawa imam rokok, kita tak boleh rokok lagi, kita kena hubung lagi Fatihah kita sekadar sebaris. Kalau hak sunat saat ni kita baca dalam dua baris, sepas pada tak imam rokok, kita kena hubung lagi Fatihah kita qadar dua baris. Kalau misal kita baca hak sunat saat ni qadar tiga baris. Bawa tak imam rokok, kita kena hubung lagi Fatihah kita qadar tiga baris. Dia. Berhubung siap dah, kita terai rokok tengok. Dan tumakninah kata imam. Allahu Akbar. Kalau dan tumakninah, rakaat tu kira boleh. Dia. Hasil mana boleh. Tapi bawa kita rokok Allahu Akbar, tak ada yang tumakninah dengan tok imam. Dia bawa kita turun bah, tok imam naik esok dah. Dia kata hak tu tak boleh. Tak boleh rakaat tu. Dia lah pun dia kena tambah satu rakaat lagi selepas pada salam. Sebab tak boleh dah. Dia panggil, kalau kita baca hak sunat tu, dia banyak baris lah. Mungkin tak ada dah. Dia sebab kita nak kena sambung lagi Fatihah kita, qadar kita baca sunat saat ni. Baru kita sambung lagi 2, 3, 4 baris lagi. Tak ada lah tok imam nak. Dia nak iktidar dah. Dia cakap tak ada dah. Lagu mana pun tu kena tambah. Kena tambah satu rakaat lagi. Ni banyak orang tak reti betul ni. Tapi hak nak beri jalan pada kitanya ialah kena ingat benar-benar ni. Dia kalau siapa dia mari lamak, dia tok imam tengah nak baca surah dah, dia baru mari lamak. Dia takbir Allahu Akbar tu, jangan duk baca sunat. Jalan dia jangan baca sunat. Menapa selepas pada takbir Allahu Akbar tu baca bismillah, baca Fatihah selalu dah. Lepas tu bawa tok imam rokok, kita boleh rokok selalu.
Ni tok imam Allah sebab kita pun rokok salah. Jadi hak lebih lagi tu tok imam tanggung. Ikut lebih dari mana pun tok imam tanggung lebih. Tapi kalau kita pergi baca hak sunat dulu, ni masalah. Masalah apa? Masalah kalau tok imam rokok tu kita tak boleh rokok lagi. Kena tambah lagi Fatihah kita. Hak tu jadi masalah sikit. Kita mari ni pula. Ni bawa boleh tu ni. Bawa faham tu ni nah. Kita tak boleh baca dah hak sunat-sunat ya. Kita baca pakai baca hak fardu lah. Bismillah Fatihah selalu. Kita mari sini pula. Kemudian rokoknya mengikut imam, maka jika ada lagi imam di dalam rokok, mendapat rokok serta imam, dia dapat rokok serta tu imam, selepas pada dia tambah gitu, hubung lagi Fatihah dia tu qadah sunat sani, dengan didapat tumak ninah, selama belum lagi iktidal, dia tak di dalamnya rakaat itu. Jadi tu imam tak iktidal lagi. Dia dan turun rokok serta tumak ninah, dia kata hak tu boleh. Dan jika tiada dapat, dengan bahawa dia tambah Fatihah lagi sekadar hak sunat sani, tiba-tiba tak ada dah. Bahawa dia turun tak imam naik. Tak ada tumak ninah. Seperti itu dia kata, maka lupuklah rakaat itu. Dia kata rakaat sani lupuk. Tak boleh. Mana kata lupuk ni, mana kata free, tak boleh. Dia lagu mana pun kena tambah. Dia selepas pada salam. Lupuk rakaat sani. Dan tiada dibilang akan dia rakaat tu. Rakaat hak dia tak boleh sani tu dia tak kira. Dia tak bilang tu mana tak kira lah. Dan jika iktidal imamnya padahal ia belum habis membaca Fatihah, tu dia. Dan jika iktidal imam, tu imam iktidal sami Allahu liman hamidah, iktidal dah. Padahal ia belum habis membaca Fatihah, qada membaca yang sunat. Dia pergi baca hak sunat sat ni, qada hak sunat sat ni daripada Fatihah tu, dengan bahawa dia baca sunat ni panjang dah. Lepas tu dia kena sambung lagi Fatihah dia tu, qada hak sunat lagi hingga sampai tu imam iktidal, dia tak habis lagi Fatihah. Dia pasal dia nak kena sambung banyak sebab dia baca hak sunat banyak. Kita ubah kata hak sunat sat ni, kita takdirlah kata kalau dia baca hak sunat sat ni qada 5 baris. Lepas tu tiba-tiba Fatihah dia saat ni bapak imam rokok tu dia kena sambung lagi qada 5 baris. Lepas tu tak ada habis 5 baris tu. Tok imam iktidal dulu. Sami Allahu liman hamidah, tok imam iktidal dah, dia tak habis lagi Fatihah. Kena sambung qada hak sunat saat ni tak habis lagi. Ni dia masalah. Maka jangan ia tamamkan bacaannya. Jangan ia tamamkan bacaannya. Jangan dia sempurna bacaan, jangan habis bacaan dia. Dan jangan ia rokok pun tak boleh dah. Hanya wajib ia ikut akan imam pada tepat imam. Mana kata rokok dia tak boleh rokok dah. Dia kena lakah. Tak boleh buat ikut kantong dah lah. Dia kena lakah. Dia misal kata tu imam iktidal, dia pun pakai berti Fatihah saat ni pakai iktidal lalu dah. Tak kena rokok sebab lagu mana pun tak boleh dah rakaat tu. Rakaat tu lagu mana pun tak boleh dah. Tebang tak rokok pun dia tak boleh dah. Kalau itu dia tak kena rokok lah. Kalau tak imam turun sujud pun dia tak kena rokok, dia pakai turun sujud lalu lah. Kalau tak imam, muafakat ali tak imam lalu. Ya tak ya pun dia rakaat tu dia tak boleh dah. Kalau gitu dia kena lakah. Dia tak kena rokok, tak kena iktidal, pakai turun muafakat di sujud dengan tok imam lalu dah. Dia. Dan dia kata yang dikerja oleh imam. Hak mana imam dok buat, di situlah dia kena ikut. Maka lupuklah rakaatnya, rakaat tu kira tak boleh lah. Rakaat tu kira kata free. Lupuk. Sebab tu dia tak kena rokok. Sebab lagu mana pun dia tak boleh lah.
Tak boleh dah. Dia pakai lakah tu pergi sujud kali Tok Imam tu. Kalau Tok Imam tu orang sujud. Maka tambah serakaat yang lain kemudian daripada salam Tok Imam. Kita mudah-mudah. Buat Tok Imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita naik tambah. Nak naik tambah ni di salam tambah ke salam yang kedua. Tengah dok petikai kat situ. Orang tahu naik di salam tambah. Buat Tok Imam, Assalamualaikum sebelah kanan tu naik selalu. Tengah tu tak ada esok kita naik dulu. Ada. Tengah tahu Tok Imam salam yang kedua tu. Assalamualaikum belah kanan dah, Assalamualaikum belah kiri. Baru boleh naik. Dia. Kita nak naik ke mana? Nak naik tambah rakaat kita tu hak kata tak boleh rakaat, kita kena tambah lagi tu nak naik masa mana? Jadi kata sunat kita kena beri Tok Imam ni sudah kedua-dua salam. Mana kata Tok Imam salam pertama tu Assalamualaikum warahmatullahi, terus naik lagi. Habis kedua lalu Assalamualaikum warahmatullahi, besok belah kiri. Baru kata kita naik tegah tu dia kata sunat. Tapi dia kata harus boleh kita nak naik di salam yang pertama boleh. Tok Imam beri salam kali pertama Assalamualaikum warahmatullahi, naik lalu boleh dah, harus dah. Dengan sebab dia hak rukun dia habis dah. Hak yang kedua tu sunat aja. Tapi dia kata nak hak lebih molek, hak sunatnya kita kena beri Tok Imam tu beri sudah salam yang kedua. Baru kita naik tu jadi sempurna. Sebab dia habis dah. Kita tak main sekali belakang lah deh. Masa main wajib sama dia. Kita Tok Imam tu pergi baca surah. Baca surah anak lah. Dia baca inna dan apa. Sudah dah. Kalau makmum ni habis dia baca lama, dia baca sudah. Siap dah. Kenapa habis? Hak tu dia bukan kata dia baca biasa dah. Kalau Tok Imam baca cepat pada yang biasa tu, tu dia panggil kita ni tak ada ikut. Ni biasalah. Itu kita kenapa habis? Kenapa habis baca tak? Kadang-kadang mari kita mari sini sikit. Dia nak habis dalam pasal ni, kita nak mari di sifatul aimah. Kita mari di syahdan sikit lagi. Dia kata manakala dapat makmum yang masbuk yang belum membaca Fatihah. Dia kata manakala dapat makmum yang masbuk yang belum membaca Fatihah akan imamnya yang suci di dalam rokok. Tapi nak Tok Imam ni Tok Imam suci lah. Mana kata Tok Imam yang ada hadah apa ni suci daripada hadah kecil dah besar lah, suci daripada najis, suci ni. Tiba-tiba dia dapat di dalam rokok, maka tiba-tiba maka rokoklah ia makmum saat ni sebelum lagi bangkitnya Tok Imam. Dengan bawa dia mari pun Tok Imam rokok dah. Lepas tu dia pun Allahu Akbar rokok sekali Tok Imam. Dia. Dapat rokok dia kata belum lagi bangkitnya imam kepada iktidah. Mana kata Tok Imam tu tengah duk rokok lagi lah. Dia kata didapat tumak ninahnya serta dia dapat tumak ninah katik. Allahu Akbar rokok turun. Tumak ninah sekali Tok Imam betul rokok tu. Dia kata maka didapat rokaat tu kira kata bolehlah. Dapat rokaat tu. Dengan sebab dia dapat tumak ninah sekali Tok Imam. Maka jika didapatkan imam itu yang berhadas, kalau Tok Imam tu dia berhadas. Ada kau Tok Imam berhadas? Ada. Dia nak duduk semayang apa berhadas? Dia lupa nak ambil semayang saat ni. Tok Imam dia lupa nak ambil semayang. Gigi-gibah tu Allah jadi Tok Imam. Padahal dia tak ambil semayang, lupa. Dia berhadas lagi. Tapi kalau dia berhadas tu dia, kalau dia tu kata dia berketuk tu dia tak ada Tok Imam dah awal lagi. Ataupun didapatnya Tok Imam saat ni pada rakaat yang lebih. Sebab lupa Tok Imam tu rakaat lebih ni ada ke rakaat lebih ada.
Dengan bahawa Tok Imam ni dia naik rakaat yang kelima dah. Pada semayang Zuhur umpama ni. Dia naik tu rakaat kelima. Apa naik tu? Lupa. Dia lebih rakaat kelima dah. Ni kita ni satu cara pula nak royak. Banyak orang tak reti betul ni. Dia tak kira Tok Imam, tak kira kita semayang seorang pun lah jaga. Kalau kita lupa Allah, dia naik rakaat yang kelima. Dia naik rakaat kelima dah. Lepas tu kita baca Fatihah dah. Baca Fatihah pagi tu ini. Lepas tu dia khabar kata, lebih dah ni. 5 dah. Hak ni dia kata, wajib mu kena turun. Wajib kena turun duduk. Tak boleh terak lagi. Kalau terak lagi, batal. Sebab kita yakin dah tahu dah kata lebih. Hak tadi tak apa kita tak tahu. Kita naik lebih tu kita tak khabar, tak tahu. Kita pun baca lah, boleh lah, tak sah tu. Tapi bos takat mana kita khabar kata, lebih dah ni. Kita wajib kena turun serta-merta, tak boleh baca lagi dah. Kalau mu terak lagi, batal. Tu ya. Tapi hadap jadinya, dia mau faham lagu ni, faham kata, bos sampai hak rukun tak boleh duduk lah. Dia kata, aku nak berdiri betul dah, nak turun tak boleh lah. Dia keliru kali kata tinggal tahiyat awal. Kalau kita lupa tahiyat awal, dia kita nak berdiri betul Allah Akbar dah, sampai hak fardu dah, hak tu sungguh tak boleh turun. Dengan sebab hak ni sunat aja. Tahiyat awal tu sunat. Hak ni fardu dah ni. Jadi kalau kita turun batal. Makna kita tinggal hak fardu nak pergi hak sunat tu batal. Tapi masalah kita lebih rakaat ni bukan masalah kita tinggal fardu nak pergi hak sunat. Bukan masalah tu, tak serupa. Kalau kita naik lupa Allah naik rakaat kelima dah. Kalau kita khabar di mana kena turun selalu dah. Sebab dia lebih dah. Jadi kalau kita tahu kata lebih tu kita terak lagi batal. Sebab kita tahu kata salah dah. Tebal lagi juga. Dia terbatal. Tak kira atau email, tak kira kita sebenarnya seorang pun wajib kena turun. Kadang banyak duk parti. Orang tegar dah subhanallah. Dia khabar dah subhanallah. Tak mau turun besok. Tak mau turun sebab dia duk pegang kata tak boleh turun. Dia agak dah. Sujud sambil tak? Tu kena sujud siap. Sebab apa? Sebab dia membuatkan perbuatan yang batas mayang jika dengan sengaja dan dia tak batal kalau lupa. Hak ni dia buat dengan lupa tak batal. Mana kata sunat sujud sawi. Kita nak tahu kata sunat sujud ke tak sunat sujud, kita kena tengok kata perbuatan ni kalau kita sengaja dia batal. Tapi kita buat tak sengaja lah. Tapi kalau sengaja batal. Tu dia kata semua sunat sujud sawi. Supaya lebih rakaat saat ni. Kalau kita sengaja batal tu. Tapi hak ni tak batal kerana kita lupa. Hak pesen tu dia kata semua kena sujud sawi. Ataupun didapatkan di dalam rokok, kita dapat tu email di dalam rokok yang kedua dah. Daripada semayang gerhana. Semayang gerhana ni dia banyak cara. Semayang gerhana ni satu caranya ialah di dalam satu rakaat dia baca Fatihah 2 kali, rokok 2 kali, iktidal 2 kali. Dalam satu rakaat. Itu satu cara. Tapi satu cara lagi supaya biasa. Supaya sunat zuhur lepas ni. Dia buat supaya biasa. Mana kata Fatihah baca sekali, rokok sekali, iktidal sekali belakang. Tu hak seperti biasa. Tapi kalau dia semayang gerhana, hak kafiat hak biasa ni, hak tu tak ada masalah. Tapi kalau dia pergi semayang gerhana matahari, gerhana bulan, dia pakai kafiat hak kata rokok 2 kali, baca Fatihah 2 kali di dalam satu rakaat, hak tu. Tiba-tiba dia pergi dapat tu email di rokok yang kedua dah. Di dalam rakaat yang pertama. Maka tiada boleh rakaat tu tak dapat. Mana kata rakaat tu kena tambah. Sebab dia kira dia rokok yang pertama. Rokok yang kedua dia tak kira lah. Rokok yang kedua tak kira lah. Di dalam satu rakaat dia baca Fatihah. Rokok, iktidal. Lepas tu baca Fatihah sekali lagi. Rokok, iktidal. Tapi dia dapat dia rokok kali yang kedua. Tu tak dapat lah. Dia panggil peri. Tak boleh. Dengan bahawa
rokok kali yang kedua tu dia panggil habislah masa dia, tak ada dah. Dia kena dapat di rokok yang pertama baru kata dia boleh rakaat tu ni. Ni kalau sembilan gahno hak kai piak pesen ni lah. Kai piak pesen 2 kali rokok ni. Ni kalau hak pesen kai piak biasa tu tak apalah. Tu dia. Kita ambil anu sah deh. Bawa dia masuk di faslun fi sifati a'immah. Ni penting enggak dia panggil sifatil a'immah. Tak apa kita ambil anu sari. Ambil hak cara apa? Nak dia. Ambil anu sari. Tanda situ lah apa? Kita ambil cara hak murtad pun dia tu penting tak ni. Dia panggil banyak orang yang tak apa nak erti bab cara murtad ni, hak ni kita takut sekali lah. Pasal tu lah kitab ni dia royak banyak lah bab murtad. Kadang-kadang satu orang ni jadi murtad dengan tak khabar apa dah. Padahal jadi murtad dah. Pasal dia banyak sungguh bab murtad ni. Kita mari tengok sikit deh. Hubung hak baru ni lah. Kita tengok tak apa hak jadi murtad. Banyak benar-benar lah dia royak sini ni. Kalau kita tak ada perhati sangat ni kadang-kadang satu orang ni mudah saja nak jadi jatuh agama padahal dia tak khabar. Kita pergi hak beruning dia kata waman labisa zayya kafirin, dan barang siapa yang memakai ia akan pakaian kafir. Dia pergi pakai pakaian kafir. Pakaian kafir ni pakaian hak khusus untuk agama dia lah. Untuk agama dia. Jadi sanjalat hak agama dia. Kita pergi pakai. Tak kira tali pinggang ke kepiah ke ataupun kayu palang ke apa nama haduk gatung-gatung ni. Kita pergi pakai. Tak boleh lah. Ataupun tukang apa dia hak pesen tokong-tokong tu. Dia gatung ke. Panggil pakaian hak koh untuk dia lah. Untuk agama lah. Kalau tak bersabit agama tak apa. Dia kata mailan lidinihi, hal keadaan dia saat ni terminat kepada agama kafir tu, dia dipakai hak tu kerana dia terminat. Dia bahasa terminat, bahasa kena. Kena pakaian hak dia, hak agama dia tu. Tu. Dia tak orang ni pun supaya agak kafirun jadi kafir sana. Jatuh murtad jadi kafir. Dengan sebab kita pergi pakai pakaian hak koh untuk agama dia, padahal kita ni jadi terminat, terkasih kepada pakaian tu. Kena pakaian tu. Ada dia mawak lah ni wak jadi fashion. Pakai hak kata tu lah. Padahal tu untuk agama lah. Kayu tu. Palang tu. Dia panggil hak tu untuk agama tu. Bukan kata untuk ni tak. Ada juga kepiah apa untuk agama tak. Cepiu. Kepiah hak Yahudi tu. Tu untuk agama lah. Dia orang biasa tak pakai. Dia orang hak agama pakai gitu tu. Dia. Banyak lagi lah hak jenis pakaian hak kau untuk dalam agama dia tu. Kita pakai tu, kita berasa kata bersuara. Berasa kata terminat. Berasa kasih. Berasa berkena. Tu dia. Orang tu dia kata kafirun kafir. Jaga ni. Dia kata kadang-kadang orang muda-muda ni dia pasal pengaruh. Pengaruh dengan benda tu. Dia pergi pakai. Padahal dia tak tahu apa dia. Kata benda tu apa dia. Dia pakai tadi. Tu pun satu daripadanya. Tak apa lagi dia kata au ataupun dollala a'immah, membilang sesaklah ia barang siapa saat ni a'immah akan segala imam-imam. Tu dia. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi dia bilang sesat. Ikutlah kalau dia pergi bilang sesat puak ni, puak imam-imam ni. Dia tahu puak ni sesat, gedung sudah kafir sudah. Orang ni takut nauna ni. Pasal setengah-setengah tu dia panggil ada agak. Dia pesen hak pesen dia ada. Panggil dia pesen tu. Dia pergi menyesatkan imam-imam. Orang tu pun dia kata kafirun kafir. Takut benar-benar.
Au sabba syaikhaini, ataupun memaki ia syaikhaini akan dua syekh, tu dia, iaitu Abu Bakar dan Saidina Umar. Dia panggil gi maki Abu Bakar, gi maki Saidina Umar. Dia gi data maki ni. Saidina Abu Bakar, ni sahabat Nabi. Supaya tu gak orang ni kafirun gak kafir sana. Ada ni orang pesing, dia pesing tu dia ada. Dia ada sungguh. Awil Hasana wal Husain, ataupun dia gi maki Hasan dan Husain. Cucu Nabi dia panggil Hasan Husain ni. Gi maki Hasan dan maki Husain. Dia ada agak hak pesing-pesing dia. Orang pesing berpegang dengan hak puak-puak tu, kadang-kadang dia tak setuju apa dah. Ni dia pegang kat dimakilah. Wa man qila lahu, dia tamal iman faqala la adri. Sampai tahap ni. Dan jadi kafir lagi, dia kata man qila lahu, mereka yang dikata orang bagi dia, mana kata orang kata bagi dia, dia kata mal iman, apakah iman? Dia mau tanya, dia kata apa iman? Mal iman, apakah iman? Faqala, kama dia menjawablah iman saat ni, la adri, aku tak tahu. Tu dia. Dia tak tahu dia kata mal iman, apa iman tu? Iman tu tak apa. Dia kata tak tahu iman apa-apa, iman tak tahu dia kata. Istighfafan, hal keadaan dia saat ni mabilan rengeh. Merengeh-rengeh kan. Dia merengeh-rengehkan iman. Ataupun menghina-hinakan iman. Dia mana kata dia kata tidak aku tahu tu, padahal dia saat ni merengeh-rengehkan iman. Dia memperendahkan iman. Dia kata orang ni pun supaya agak jatuh agama dah. Jatuh jadi kafir dah. Sebab tu jenis benar iman, benar hak pesing agama ni kita tak boleh mesena-sena, tak boleh kita merengeh-rengeh, tak boleh kita mempelekehkan benda ni. Semualah hak benar, hak bersabit dengan agama tak boleh. Kalau kita merengeh, mempelekehkan, tengok jadi super remeh, benda ni buat pada kita ni jatuh murtad sudah. Tu dia. Dia tak boleh kita senang nah benar lagu ni. Ataupun dia kata alasta musliman, adakah tidak engkau muslim? Adakah tidak engkau tu orang Islam? Dia mau tanya ni. Adakah tidak engkau tu muslim? Mu ni muslim ke tidak? Dia. Tiba-tiba faqala, kemudian menjawablah Yaman sani. Lah. Dia kata lah, tidak. Tu dia. Amdan, hak keadaan dengan sengaja. Dia bukan kata dengan lupa, dengan apa tak, dengan amdan tu dengan sekelain, dengan sengaja betul. Dia kata lah, tidak. Dia kata, mu ni orang Islam tak? Dia kata, tak. Dia. Lah, tidak. Dia kata, sekelain. Ni. Redung dah tu pun jatuh agama dah. Murtad dah. Janganlah benar-benar lagu ni. Dia. Ni banyak ni kadang-kadang ni. Dia. Pelik-pelik aja ni. Ataupun lima lam ta'mur bil ma'ruf. Ataupun dia nak kata lima lam ta'mur bil ma'ruf, kenapakah engkau tidak menyuruh dengan buat kebaikan? Kenapa kamu ni tak menyuruh dengan membuat kebaikan? Faqala, kemudian menjawablah ia man saat ni, mali bihazal fudul. Tu dia. Dia jawab lagu mana? Mali, dia kata tidak adalah bagi aku ni bihazal fudul, dengan ini benda yang fudul ni benda ni remeh-remeh, benda hak lebih-lebih, benda hak apa panggil benda komai. Ni. Tu dia. Tu dia. Benda hak lebih-lebih, benda hak luak-luak dia mari. Dia pergi jawab lagu tu.
Ni pergi kak. Dengan bahawa dia jatuh merengek-rengekkan juga. Dia jatuh sepakatan merengekkan benda makruf, benda kebaikan. Benda kebaikan ni dia tinggi, penting sekali. Dengan bahawa kita kena ada amrun bil ma'ruf ni. Tapi dia kata benda ni benda yang lebih-lebih. Benda tak penting. Tu dia. Au qallin azfaraka, ataupun dia kata qallin azfaraka. Keraklah olehmu akan kuku-kuku engkau. Dia mau kata keraklah kuku tu. Kena kuku panjang tu keraklah. Ni. Fahuwa sunnatun, maka iaitu sunnah Nabi. Dia kata kerak kuku tu sunnah Nabi. Faqala, kama dia menjawablah Yaman saat ni. Istihza'an biha. Sebagai buat ejek-ejek. Dia buat ejek-ejek dengan sunnah Nabi. Dia kata keraklah kuku tu. Dia orang panggil, dia jawab dengan istihza, dengan apa? Dengan mengejek-ejek dengan sunnah Nabi. Dia kata la af'an. Dia kata aku tak mau buat. Dia keraklah kuku tu, tak mau buat lah. Dia kata ejek. Ejek dengan apa? Dengan sunnah Nabi ni. Dia tengok sunnah Nabi ni remeh. Dia benda yang hina, dia benda yang lekeh. Dia ejek-ejek. Tu dia. Ni tak boleh lah. Kadang orang kita bahasa lebih sikit, dia tengok agama ni, tengok supaya dengan daun pisang sudah. Tu dia. Ni takut kali. Agama ni kita kena tinggi, kena sanjung. Kena sanjung betul. Kita kena memuliakan. Apa yang bersabit dengan agama semua kita kena meninggikan. Tapi dari kerana orang kita ni dia tak reti agama ni lah. Dia apabila dia tinggi sikit dia berasa kata dia lebih lah. Lepas tu dia tengok hak agama ni supaya dengan sapah. Supaya dengan daun pisang kering. Dia tengok akan sebagai tengok ejek-ejek ataupun tengok dengan meremeh-remehkan. Tengok sini dia kata gini. Dia kata sunnah Nabi nak keraklah kuku tu sunnah Nabi. Dia jawab kena. La af'an. Dia kata tidak aku buat. Aku tak mau buat. Dia. Wa in kana sunnatan. Dan meskipun jika adalah kerak kuku saat ni sunnah sekalipun aku tak mau buat. Kalau kerak kuku tu sunnah aku tak mau buat dah. Supaya kata dia tengok benda tu remeh. Ni. Benda tu benda yang lekeh. Kata tu. Dia. Padahal dia kata orang ni kafirun, jadi kafir dengan sebab dia mengejek-ejekkan hak sunnah Nabi. Dia mempelekehkan sunnah Nabi. Tu jadi kafir. Banyaklah hak pesen lagu ni dia. Waman qala, dan barang siapa qala yang berkata Yaman limuhaukilil hauqalah, bagi orang yang mengucap la haula wala quwata illa billah. Muhaukil itu makna kata orang yang mengucap la haula wala quwata illa billah. Dia. Tidak ada daya upaya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan mengejarkan taat melainkan dengan Allah. Tu la haula wala. Makna kata la haula. Tidak ada daya upaya meninggalkan maksiat wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk mengejarkan kebajikan illa billah melainkan dengan Allah Taala agak. Dengan taufik daripada Allah. Kita nak boleh tinggal maksiat, kita nak boleh buat taat ni dengan billah, iaitu bi taufiqillah, dengan taufik daripada Allah. Patut bawa orang kata la haula wala quwata illa billah, dia jawab mana? Al hauqalah la tuni min ju'. Dia kata gitu. Dia kata al hauqalah ni, Amr mengucap la haula wala quwata illa billah tu tidak boleh mengkaya daripada lapar. Tak hilang lapar ni.
Oh, murid kata la haula wala tu tak hilang lapar dia. Oh, kalau lapar situ mengucap tak hilang lapar dia tak. Dia kata tu sebagai nak perutuh, nak meremeh, nak melekeh hak agama kita. Dia. Sebab tu la haula wala ni dia besar sekali nak ayat bagi. Ikutlah semua hak di segi agama kita, walaupun subhanallah, walaupun alhamdulillah, walaupun la ilaha illallah. Ikutlah semua hak kita dok sebut dalam hak zikir-zikir dalam Islam ni nak ayat bagi ni. Tu dia. Dia lebih besar nak ayat bagi di segi pahala dia. Tapi dia gi buat tonye-tonye, dia gi buat sena-sena, dia gi buat pelekeh-pelekeh. Dia kata gini, al-hauqalah la tuni minjuk. Dia kata la haula wala quwata illa billah tu tak boleh mengkaya daripada lapar. Oh, orang ni redung sudah, kafir sudah. Sebab tu kita nak royak bagi ni orang yang tak reti ni, kita tengok dia takut sekali ni ayat bagi. Takut sekali ni bagi. Dengan bahawa dia tak mau kata tu tak apa dah, satu dah. Dia mu tak mau sebut ikut umum lah. Dia mau ni duk sebut la haula wala, dia tak mau sebut ikut dia lah. Tapi jangan mu duk gi pelekeh, jangan mu duk gi sena, jangan mu duk gi perenahkan dia. Dia. Apabila mu gi sena dia, mu gi pelekeh dia, mu gi perenahkan dia tu, dia kata dia bidah kena kita klik jadi kafirun, jadi kafir sana. Ni kita nak ayat banyak orang tak reti tu ni. Ni bukan la hawala saja ada ayat ni. Cuma di sini dia wak mari misal aja. Kata la haula wala quwata illa billah, padahal hak lain pun serupa. La ilaha illallah ke ataupun subhanallah ataupun hak lain-lain lagi, balas tu kan. Kalau dia jawab lagu ni supaya kata dia mempelekehkan hak Allah Taala, hak Nabi. Tu dia. Banyaklah kita nak ayat tak erti dia. Tak erti. Kita kena hormat, kita kena sanjung, kita kena meninggikan hak agama. Ikut benar apa-apa hak bersabit dengan agama ni, kita kena bilang besar benar tu. Dia. Tapi kalau benar mana pun kau tak bersabit agama hak lain tu, kita kena pelekeh. Pelekeh. Tapi dunia lah ni jadi terbalik dengan sebab orang kita ni dia duk terima sehak luar banyak. Karena sehak luar ni dia panggil dia telan habis hak kita. Dia telan habis hak molek-molek dalam Islam. Jadi hak Islam ni, hak Nabi buat ni dia molek, tapi ditelan oleh hak Yahudi habis. Kita tengok kalau orang dok tengok berita Yahudi ni, hak molek Islam tu jadi jahat habis. Hak mana hak Islam, hak molek tu jadi jahat habis. Dia. Tu kita lihat. Sebab tu dunia lah ni dia panggil hak agama ni dia kena telan bagi, kena telan dia. Jadi orang pun jadi duk nampak Islam jahat, Islam buruk, Islam tak molek, Islam gitu, Islam gini. Dengan sebab tu tapi bahawa kita mari ikut hak dalam kitab tengok ni, kita kena mensanjungkan hak agama, kita kena meninggikan agama sampai mu disebut lagu tu pun jadi kafir dah. Tengok deh, jadi kafir dah. Ni kita nak ayat. Au liman syammata ni. Dia. Kabiran ni, kabiran tu tulis baca. Yarhamukallah la taqul hakaza qasidan annahu ghaniyun anir rahmah. Hak ni pula. Ataupun dia kata liman syamata, dia kata bagi orang yang mengucap tasmik. Mengucap tasmik ni mengucap jawab doa bagi orang bersing. Dia kita doa bagi orang bersing ni dia panggil tasmik syamata. Kabiran akan orang yang tua. Yarhamukallah, dia mengucap dengan kata yarhamukallah, mudah-mudahan mengkasih sayang akan dikau oleh Allah. Tiba-tiba dia pergi jawab ni nak, la takut, jangan engkau kata. Dia kata la takut, jangan engkau kata hakazabian. Jangan engkau kata begini-begini. Mu jangan kata ya rahmukallah. Tu dia.
Dia kata qasidan hal keadaan dia saat ni mengkosak annahu bahwasanya man saat ni ghaniyun anir rahmati, mana terkaya daripada rahmat Allah. Oh, apa kata dia ni tak berhajat pada rahmat Allah. Oh, tinggi lagi dia ni. Dia tak berhajat kepada rahmat daripada Allah Ta'ala. Oh, dia kata jangan kamu kata ya rahmukallah. Jangan. Karena ya rahmukallah ni, kita harap rahmat, kasih sayang daripada Allah. Dia kata dia ni tak berhajat pada rahmat Allah. Oh, dia ni, dia boleh lebih pada rahmat Allah lagi. Sebab kata dia ni, memperlekeh Allah Ta'ala. Sebab kata dia ni, tak capai untuk sebut ya rahmukallah pun tak apa. Dia dengan sebab dia ada hak lain lagi lebih pada tu. Oh, ni dia. Orang ni dia kata kafirun kafir sana. Dia kalau siapa dia jawab bersing ni, ya rahmukallah, tiba-tiba dia pergi kata mu tak usah kata lah. Dia pesan kata mu tak usah kata ya rahmukallah. Tu. Padahal dia ni tak berkata tu kerana dia ni kosak, kata dia ni tak berhajat kepada rahmat daripada Allah. Oh, ni. Tu dia. Tak tahu deh, kita nak ayat banyak lagi lah hak kita ni nak kena duk baiki. Au ajallu ataupun dia lebih besar lagi min ayyuqala lahu, daripada bahawa dikata orang baginya bagi mansa ni zalika demikian itu ya rahmukallah tu. Ataupun dia lebih ada hal lain lebih besar lagi daripada dikata ya rahmukallah. Kalau sebab kata dia kata ya rahmukallah tu, dia sebab kata benda tu tak setara mana, dia ada hal lebih pada itu lagi. Oh, dia kata mu tak usah kata aku tak berhajat pada benda tu. Oh, tu dia. Padahal kata ya rahmukallah ni tak ada dah, tinggi. Tu dia. Kita berdoa supaya Allah Ta'ala beri rahmat kepada dia saat ni. Kita berdoa daripada Allah, bukan doa daripada lain tak. Tinggi sekali lah nak ayat bagi. Tak ada dah. Tu dia. Tapi dia ni supaya kata mempelekehkan Allah Ta'ala. Dia kata aku tak berhajat. Oh, tu dia, kepada rahmat. Orang ni dia kata jatuh agama nah. Au liman fa'ala qabihan, ataupun dia kata bagi mereka yang telah memperbuatlah iaman ni qabihan akan benda-benda yang keji-keji. Benda maksiat. Dia mau buat benda maksiat syar'an pada syarak. Mana dia benda maksiat? Taqatlil sarik, seperti bunuh pencuri. Kata dia mau pergi bunuh pencuri ni. Wa darbil muslim, dan seperti memukul orang Islam zulman hakana zalim. Dia mau pergi godeng pergi pukul orang Islam dengan cara zalim tu. Dia kata kena, dia kata ahsanta. Oh, pandai mu. Ahsanta, dia kata comel mu buat gitu. Dia bagus mu buat gitu. Oh, dia mau dok godeng orang Islam. Dia dok tibuk orang Islam dengan zalim. Dia pergi puji, dia kata ahsanta. Oh, dia kata mu pandai buat gitu, pandai. Aku sokong. Oh, tu dia. Sebab plastik ni. Plastik dok kena zalim ni. Oh, tu dia. Dia kata oh mujur lah. Buang-buang mati habis buat plastik tu mujur lah. Jadi mujur. Tu dia. Dia supaya kata ni pun dia kata ahsanta. Dia elok mu buat lagu tu. Padahal orang Islam tu dia mau dok buat tu, dok godang, dok tumuk, dok tibuk tu, hak kadang dia tu kena zalim. Dia buat nyanyi orang Islam tapi dia dipuji. Dia tahu molek dah mu buat tu, beri lutut kenapa molek dah. Dia tak ahsanta. Elok mu buat lagu tu. Tu dia. Orang ni pun dia kata kafirun, enggak jatuh agama enggak. Tu dia kafirun enggak deh. Ni dia. Masa mulai habis deh. Dia panggil banyak lah, dia panggil benar-benar lagu ni kita jaga, dia takut-takut sepada ayat saat ni lah. Kita mula deh, kita mula. Banyak lagi lah kita nak ayat cara-cara hak pesing duk jadi jatuh agama ni padahal kita tak faham hak sungguh ti tu bala mana tu dia. Kita mula deh supaya kita buat peringatan kata benda hak pesing
perjatuhkan agama Islam, pelekeh ke orang Islam, hak tu semua tu dia buat pada jadi kafirun, jadi kafir habis. Tu kita nak ingat. Sebab tu Islam ni dia tak boleh kita kena meninggikan, dia kena mensanjungkan Islam. Tak boleh mempelekeh, tak boleh. Tu dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ta'ala inna nas'aluka wa nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ilma ma 'allamtana fadlan bi haqqika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Boleh. Tak.